Okay, daripada macam jajan juga ada juga barangan plastik dan aluminium. Kalau nak cari lesung batu ke, banyaklah kat sini. Okay, sebelah kanan ni tu adalah kedai pasar kurma. Sebelahnya Siti Mariam. Ada juga kios-kios kecil-kecil kawasan ni. Kita disediakan surau hujung sana. Sana ada surau. Okey, terus sebelah sini. Kalau dahaga, minum sini dulu. Ada longan, ada lychee, ada. Ada disediakan papan tanda kamu. Nak ke Singapura ke, nak ke Mekah ke Melbourne ke. Okey, menarik tempat ni. Siapa yang tak pernah datang ataupun pernah datang, ulanglah sekali lagi, explore lah. Oh, ada satu booth ni kamu. Kalau nak selfie booth ada disediakan. Semua bayaran online rasanya. Ni ada Kamat Nusantara. Dulu ada kat Langkawi ni. Pada Mesir pun ada. Meriah kamu. Cantik tempatnya. Okay, teruskan. Ada juga peringatan untuk elak cas tak disangka. Maklumat pada pengguna-pengguna. Okey. Kedai di tepi-tepi ni agak besar, luas. Selesa. Liverpool Shopee. Siapa peminat Liverpool, kita tengok. Siapa yang geng-geng Liverpool. Kedai ni warna merah kamu. Kita tengok apa ada kat Liverpool ni. Banyak kamu. Macam-macam jersey ada ni.